Tak susah pun nak cari kedai makanan Cina Muslim dekat Melaka ni. Ni baru buka dekat MITC Aikro. Nama kedai dia Di Padi Dim Sum. Yang suka makanan Chinese food, boleh pergi cuba dekat sini. Pilihan dim sum dekat sini memang sangat banyak. Tapi kalau kau pening tak tahu nak pilih yang mana satu, ambil satu set macam ni. Yang suka makan bergoreng, boleh try deep fry dim sum platter. Macam-macam lah ada dekat dalam set ni. Yang ini special. Chef bagi tahu saya menu ni selalu ada masa orang Cina kahwin je. Yang ini pula beef char siu. Dia macam daging panggang, ada rasa manis-manis. First time saya try ni. Selalu tengok orang Cina makan macam sedap je kan. Lauk pauk dekat sini pun banyak. Ada kung pao beef, ada mofu tofu. Macam-macam lah. Makan dengan nasi putih memang menyandau. Boleh cakap semua makanan dekat sini ada kualiti. Sebab owner memang berpengalaman dalam makanan Chinese Muslim. Yang nak datang tu tapi takut tak ada seat, boleh booking dulu. Dia buka daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan dia cuti hari Isnin. Lokasi dia berdepan je dengan Pejabat Pekeso, MITC Aikro. Save dan share video ni. Nanti dah boleh pergi. Dan jangan lupa follow Lepak Melaka untuk video seterusnya. Bye.